Gaji naik, barang pun naik. Peliknya. Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Simpanan tak pernah cukup. Pernah rasa macam kerja keras ni sia-sia? Tahun 2000 dengan RM50 boleh beli penuh satu troli barangan dapur. Hari ini RM50 kadang-kadang tak sampai satu bakul. Inilah realiti, duit makin lama makin susut nilainya. Kita simpan dalam bank, nampak selamat tapi inflasi curi perlahan-lahan. Emas lain, 10 tahun lepas, 1 gram emas sekitar RM150. Hari ini lebih RM500. Bezanya jelas, duit lemah lawan inflasi. Tapi emas kekal kukuh. Sebab tu orang yang bijak tak biarkan duit tidur dalam akaun semata-mata. Mereka tukar kepada emas supaya kuasa beli mereka kekal terjaga. Pesan mentor kami, Tuan Muhammad Zulkifli Syafie, kalau anda masih bergantung pada duit semata-mata, sebenarnya anda sedang rugi senyap-senyap. Mulakan sekarang, dengan RM100 je, anda dah boleh mula simpan emas. Jangan tunggu cukup duit, sebab lagi tunggu, lagi susut nilai. Okey, baik tuan-tuan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh saja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai tapi sampai jumpa anda di next video.